Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton saluran Bantuan MY, saluran rujukan maklumat bantuan rasmi dan terkini untuk rakyat Malaysia. Dalam video ini, kita akan kongsikan perkembangan penting berkaitan sumbangan Asas Rahmah atau SARA 2026 serta penjelasan terkini mengenai STR Fasa 1 2026 termasuk isu kemasukan awal dalam sistem MyKasih dan jangkaan tarikh bayaran. Kita mulakan dengan SARA 2026. Untuk makluman, terdapat situasi di mana sesetengah penerima mungkin melihat amaun SARA telah dimasukkan ke dalam sistem MyKasih sebelum tarikh pembayaran rasmi bermula. Jika anda membuat semakan dan mendapati terdapat kemasukan seperti RM1 atau RM200 mengikut kategori kelayakan, ini bermaksud data anda telah berjaya dimasukkan ke dalam sistem. Namun, kemasukan ini belum boleh digunakan. Ia hanyalah rekod awal dan penggunaan sebenar hanya dibenarkan selepas tarikh rasmi pembayaran diumumkan. Sekiranya sehingga memasuki Januari 2026 masih tiada kemasukan dalam sistem MyKasih, anda juga tidak perlu panik. Penyaluran SARA dibuat secara berperingkat dan ada penerima yang hanya menerima kemasukan serentak dengan tarikh bayaran bermula dan boleh terus digunakan. Perlu difahami, pembayaran SARA bagi bulan pertama tidak semestinya bermula pada 1 hari bulan. Penerima perlu menunggu pengumuman rasmi terlebih dahulu. Untuk bulan seterusnya, barulah pembayaran dijangka bermula pada awal setiap bulan seperti sebelum ini. Bagi penerima yang berpotensi menerima penambahan amaun hasil semakan berkala yang berakhir sekitar Oktober lalu, kelulusan tersebut hanya akan diketahui selepas keputusan STR Fasa 1 2026 diumumkan. Selepas kelulusan ini, barulah sebarang penambahan SARA akan dikemas kini dalam sistem MyKasih bagi mereka yang layak. Sekarang kita beralih kepada STR Fasa 1 2026. STR Fasa 1 dijangka diumumkan sekitar hujung Januari 2026 dan selewat-lewatnya pada awal Februari 2026. Apa yang pasti, pembayaran STR Fasa 1 akan dibuat sebelum sambutan Tahun Baru Cina dengan jangkaan kira-kira 2 minggu sebelum perayaan tersebut. Bagi penerima sedia ada, semakan tetap dilakukan, terutamanya melibatkan pendapatan. Jika pendapatan suami dan isteri digabungkan mencecah RM5,000 ke atas, permohonan berkemungkinan besar tidak diluluskan. Bagi pasangan yang baru berkahwin dan membuat kemas kini selepas 28 November, untuk STR Fasa 1 mereka masih akan dinilai sebagai kategori bujang. Kategori isi rumah hanya akan diberikan pada STR Fasa 2 selepas maklumat dikemas kini sepenuhnya. Perlu ditegaskan, kelulusan STR dan SARA adalah saling berkait. Tiada penerima yang hanya menerima SARA tanpa lulus STR. Bagi golongan bujang, walaupun tiada bayaran tunai STR diberikan, kelulusan STR tetap diperlukan untuk melayakkan penerima mendapat manfaat SARA dengan syarat pendapatan RM2,500 dan ke bawah. Itu sahaja penjelasan setakat ini. Teruskan bersama Bantuan MY untuk maklumat bantuan yang tepat dan sahih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.